Cahaya Mata Sarawak Berhad menerusi CMS Land sendirian berhad menerima kontrak RM550 juta daripada Kerajaan Sarawak bagi pembinaan Pusat Konvensyen Borneo di Kuching 2, daerah Muara Tebas, Kuching. Kumpulan itu berkata, kontrak itu merangkumi reka bentuk dan pembinaan keseluruhan, termasuk asas bangunan, substruktur, superstruktur, kerja bangunan, perkhidmatan mekanikal dan elektrikal, kerja pemasangan, ujian dan pentauliahan. Projek ini akan bermula pada April 2025 dan siap pada suku pertama 2028, manakala kontrak reka bentuk dan bina akan dimeterai pada suku kedua 2025, katanya dalam satu makluman kepada Bursa Malaysia 21 April 2025. Kumpulan itu berkata, projek itu tidak akan mempunyai sebarang kesan ke atas modal saham dan pegangan saham pemegang saham besar dalam syarikat. Antara risiko yang boleh diramal untuk projek itu berkemungkinan berkaitan rantaian bekalan disebabkan ketidaktentuan perdagangan global. Bagaimanapun, syarikat berada pada kedudukan yang baik untuk menangani isu-isu tersebut berikutan sinergi yang disediakan oleh anak-anak syarikat utamanya seperti Cahaya Mata Semen, perniagaan konkretnya dan bahagian bahan binaan serta perdagangannya, katanya.